Tapi tidak nafikan afdalnya dan sunnahnya yang Nabi tunjukkan di mana? Di masjid. Bahkan tahun-tahun akhir sebelum Nabi wafat, dia dah masuk 20 hari yang terakhir dah dia mula start iktikaf. Bila dia start iktikaf, dia kejutkan juga malam-malamnya anak bini dia, tuan-tuan. Dia mula, tuan-tuan, lepas isyak pakai wangi-wangian, mandi dan tak balik melainkan lepas subuh. Itu sunnah dia. Kalau sanggup, buatlah. Kalau tak sanggup, Islam sebut ma la yajibu kullu la yatraku jallu. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Buatlah sebahagian. Tapi kalau sebelum Nabi wafat dulu, biasanya 10 tahun Nabi dah start iktikaf. Dan pada malam 10 malam akhir pun dia dah mula mengasingkan isterinya daripada digauli. Bukan kata haram, boleh. Tapi nak ceritanya fokusnya pada nak memburu Lailatul Qadar. Ya. Okey. Ketika itu kalau dia berhenti daripada masjid, tak ada kata putus, dia masih lagi dapat pahala menghidupkan malam Ramadan berdasarkan umum hadis, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan Ramadan dalam keadaan beriman dan menghisapkan, menghitung-hitung dosa dia, tak kira lah kalau makan kat masjid ke, siang hari ke, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosanya yang terdahulu, insya-Allah. So nak bawa anak-anak memang digalakkan. Cuma kadang-kadang orang kita, tuan-tuan, tak mesra kanak-kanak masjid-masjid dia. Tapi saya rasa masjid kat Meru mesra. Yang masjid tak mesra ni dekat Perancis, tuan-tuan. Perancis, tuan-tuan, yang tak mesra. Dekat Malaysia mesra, tuan-tuan. Biasanya kat Perancis, tuan-tuan, ada masjid-masjid dia. Ini perli je, tuan-tuan, bukan betul. Ya? Biasanya masjid-masjid dia hanya mesra RTM dan KRU. Tuan-tuan, RTM, tuan-tuan apa? Masjid dia hanyalah untuk RTM, rehat tunggu mati, KRU tunggu bulan rambut ubat. Itu ahli kelab khas, tuan-tuan. Masuk budak kecil aja, oh dia bising kau balik. Lah budak tu, tuan-tuan, tak nak ke masjid. Bila dah besar, mak pening kepala. Apa pasal kau ni dah besar tak dekat ke masjid? Anak dia menjawab, macam mana saya tak dekat ke masjid? Sebab bila saya ke masjid masa kecil dulu, orang halau, pakcik geng RTM dengan KRU halau, kacau ahli kelab dia. Tuan-tuan, Nabi mesrakan anak-anak, tuan. Kalau kita bayangkan hadis-hadis Nabi, menangis kita punya. Nabi tengah sembahyang, tuan-tuan, dengan anak-anak nangis mempercepatkan solatnya. Bahkan sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan, ada di kalangan mereka yang mendukung anak ketika mereka tengah solat. Tuan-tuan, Nabi tengah kuliah, tuan-tuan, masuk bola tengah kuliah, tuan-tuan, kat kuliah Nabi, menunjukkan bahawa anak-anak ada menghidupkan masjid-masjid dan surau. Orang kita je hipokrit dengan budak-budak. Ingat budak-budak dia tak ada emosi apa? Sekali lagi, bukan orang Melayu, tuan-tuan, orang Perancis yang ambil komisen. Okey. Yang keempat, mohon Ustaz ulas fenomena makan sorok-sorok di surau di pejabat waktu kerja, terutamanya muslimat yang mengganggu jemaah muslimin solat kerana bau makanan. Okey, tuan-tuan, pertamanya makan sorok-sorok dah bagus. Takkanlah dia tak puasa kerana ada tarhid. Oi, saya tak puasa. Oi, saya nak makan. Oi, balik. Itu bengong namanya. Elok nak disuruh. Cuma kadang-kadang dia dah habis suruh dah, tak keluar juga, baru sampai petang. Sampai petang. Nak buat macam mana? Cuba sedaya mungkin untuk menyorokkan ni. Tapi kalau boleh, tuan-tuan, rakyatkan orang puasa itu lebih Allah. Dengan tak adalah bawa makanan yang beria sangat sedap, sekadar yang ada lah, kan? Nak tak adalah bawa ini kan kadang berkumpul, tuan-tuan. Potluck pula tu, betul-betul potluck. Seorang bawa ikan, seorang bawa kuih, seorang bawa buah-buahan, seorang bawa nasi, seorang bawa air, dua tukar-tukar. Ya, pesta geng-geng hit pada bulan Ramadan. La ilaha illallah. Ini biasanya untuk perempuan lah. Sebab dia datang bulan, tuan-tuan. Laki tak ada pula. Kenapa tak puasa? Saya datang matahari, Ustaz. Kau jangan buat pasal. Ini untuk perempuan. So, cuba sorok-sorok yang selai mungkin. Depan anak, satu pejabat dan sebagainya. Ya. Okey. Termasuklah bawa makanan. Hormati. Yang kelima, hiburan begitu sinonim dengan manusia zaman sekarang. Sekiranya Islam mentadbir satu hari nanti, apakah bentuk hiburan yang boleh menjadi alternatif, khususnya kepada golongan muda? Apa pula pendekatan untuk memahamkan masyarakat Islam yang memang ramai hidup dalam dunia hedonisme, berhibur berlebih-lebihan? Okey, tuan-tuan.
Islam tidak menolak kebudayaan, tidak menolak hiburan dan sukan, tetapi ada dia punya limitasi. Bukan sukan yang menguasai kita, bukan hiburan yang menguasai kita. Itu juga sebahagian masuk takwa. Tetapi tuan-tuan, hiburan yang jenis macam manakah? Ini orang Malaysia sesungguhnya masih lemah lagi dalam memberikan rancangan-rancangan alternatif kehiburan dan kesenian. Bila tengok dia filem Melayu yang Islami sikit, Allah, boringnya, rasa nak tidur dia. Sebab pendekatan dan pendedahan seni semenjak zaman kecil di Malaysia sangat lemah, tuan-tuan. Kalau ada pun lukis-lukis rumah, lukis-lukis mewarna. So jiwa seni tak ada. Tetapi tuan-tuan, kalau nak bagi gambaran sikit, tuan-tuan tengoklah kat Indonesia, dari sudut keseniannya, Islam ni yang boleh diterima. Antaranya tuan-tuan, filem-filem yang sedikit bagus, tapi bukan agak totally bagus, adalah sedikit bagus yang boleh didedahkan kepada masyarakat. Ketika cinta bertasbih, tak payah peluk-peluk, tutup aurat dia pun semuanya, kan? Begitu juga dengan kiamat sudah dekat, bolehlah permulaan yang baik sebelum menjadi yang perfect, ya. Hiburan-hiburan boleh, hiburan-hiburan walaupun orang kata gitar dan sebagainya. Sebab itu ulama bahaskan dah lama dah, bukan baru ni aja. Boleh, ya. Sebab hadis-hadis yang mengatakan alat musik tertentu adalah haram, tidak ada yang sahih, melainkan semuanya dhaif. Kalau ada pun yang mengatakan alat musik haram secara umum, tidak spesifik, maka ulama-ulama mengatakan semuanya dhaif. So bila dhaif mana boleh jadi hujah, sebagai contoh. Jadinya kalau tuan-tuan ada yang mengatakan muzik tidak boleh, gitar, piano dan sebagainya, kena valid. Kau jangan dengar lagu negara aku, jangan dengar waktu berita, jangan dengar radio, jangan dengar haram. Semua muzik itu jangan dengar ringtone handphone, haram. Fatwa kena valid, tuan-tuan. Mana boleh ringtone boleh, nyanyi tak boleh. Itu sebab Imam Ghazali pun kata apa? Imam Ghazali pun kata zaman dia tak ada alat muzik yang haram, kecuali apa tu yang macam biola berdiri tu, yang main-main tu apa, bagi apa hak tu. Bukan silap saya lupa. Itu pun tuan-tuan diharamkan tu bukan pasal alat muzik tu haram. Sebab zaman tu orang yang main hak tu, gitar berdiri tu besar tu pondan, tak boleh orang lain main pondan. Jadi kan masyarakat takut terdedah kepada budaya pondan, diharamkan bukan kerana muzik, kerana lighairi, kerana orang yang main benda tu adalah pondan. Yang lain semua haram. So kalau kita kena berani tuan-tuan, buat masjid sekala, panggil wali band, ingat aku pun lupa dah. Kena ingat apa? Ingat mati, ingat solat, aku pun dah lupa dah tuan. Boleh main, yang penting lirik betul, ya. Boleh mengingatkan kepada mati, solat dan seumpama dengan. Okey, so kena ada lah tuan-tuan. Dan saya yakin tuan-tuan, golongan-golongan yang nakkan hiburan yang terarah ni pun ada tuan. Tinggal tukar. Sama-sama je tukar pun. Okey, saya cepatkan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tunggu sikit lagi. Dikhabarkan ceramah malam ni akan habis pukul 2 pagi. Tuan-tuan boleh tunggu? Boleh? Ada tunggu dah, aku dah balik. Gila lama-lama tuan-tuan. Sikit-sikit lah, sesekali datang tuan-tuan. Seterusnya, masyarakat Islam lain jauh tu dia. Kau butuh aku ya. Aku pun Jawa juga, tapi Jawa menceret lah. Orang Islam orang Jawa, siti-siti. Sudah sinonim tadarus dan tilawah Quran. Tetapi bila dianjurkan supaya baca sekali terjemahan dan tadabbur Quran, ramai yang terasa rugi nak tinggalkan tadarus kerana takut tak sempat khatam 3 juzuk sebelum Aidil Fitri. Tuan-tuan, saya nak komen tuan-tuan. Quran ini Allah sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, sambung hudan linnas. Ramadan bulan yang diturunkan pada Quran, diturunkan padanya Al-Quran untuk apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Contoh biasa bahasa tahlilan. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, sambung hudan lil muttaqin. Maksud hudan lil muttaqin, alif lam mim itulah kitab yang tiada keraguan padanya. Untuk apa kitab tu Al-Quran? Hudan